Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat puding roti dengan sos custard. Ini kalau hidang pagi raya ataupun open house nanti confirm laku keras. So korang ambil 2 cawan fresh milk, tambahkan setengah cawan brown sugar, 1 sudu kecil esa vanila, 2 biji telur, masukkan cinnamon sikit ataupun serbuk kayu manis ni, and then garam sikit, kacau-kacau, letak kat atas periuk, baru tambahkan 2 sudu butter lah, and then hidupkan api. Bila butter tu dah cair boleh stop. Ambil 4 keping roti sandwich, korang cari-carikan, lepas tu letakkan coklat chip, siramkan kita punya kuah tu separuh ke atas, tambahkan 4 keping roti lagi, ulang siramkan lagi, and letakkan coklat chip juga. So total roti kita pakai adalah sebanyak 8 keping saja. Okey, lepas tu korang tekan-tekan dengan sudu sikit bagi kuah tu meresap masuk dalam roti, and korang biar roti tu rehat dalam 15 minit untuk bagi dia fully meresap. Barulah bakar pada suhu 180 Celsius selama 45 minit. So next, untuk sos custard, korang ambil 1 tin susu cair, setengah cawan air, 2 sudu gula, and then masukkan 1 sudu tepung custard, kacau-kacau, baru letak kat atas periuk. Hidupkan api and always kacau tau sampai dia mula mendidih. Korang padamkan api je, and then siaplah kita punya sos custard. Puding roti pun dah siap. Boleh letakkan gula icing kat atas untuk bagi lagi cantik lah, and boleh serve. Kat luar dia crispy, dalam lembut lagi, and kita siram kita punya sos custard kat atas tu, sangat sedap. Yang ni kalau buat untuk open house raya confirm laku keras. Korang kena try nanti. Okay, selamat hari raya.